Dan begitulah perkara apa yang aku boleh mengatakan kepada korang semua. Kalau nak jadikan persoalan, kenapa pada semua duit itu di semua negara, kenapa ada wujud kenyataan gambar-gambar dan warna-warni pada duit? So kalau apa aku mengatakan sebenarnya perkara semua ni perkara wujud kenyataan, perkara wujud kenyataan corak dan video ini sampailah kepada tahap sebagaimana kita untuk meneruskan hidup untuk kewujudan kenyataan surga. Itulah kalau dipikir, kalau sekiranya kewujudan kenyataan pada persekitaran sama ada negara kita ataupun negara Singapura, kalau tak ada wujud kewujudan kenyataan persekitaran, orang rasa kau boleh teruskan hidup. So kalau apa aku mengatakan yang aku nampak, so kalau apa aku mengatakan kalau apa yang aku nampak pada orang tak pandang semua kali itu, tapi orang hanya sekadar untuk memandang, hanya sekadar untuk boleh cari duit dan untuk teruskan hidup. Tapi bila orang memandang dalam seluruh tidak sekadar wujud ada, itu sudah mudah boleh teruskan hidup. Kalau contoh kalau orang berada dan harapan aku bukan nak marah, aku cuma tanya, jangan biar cinta ni jadi sia-sia. Dulu janji sampai mati katanya, sekarang lain ayat pun berubah gaya. Kalau kau rindu, jangan tunggu Ringgit menambah sejarah hari ini apabila melepasi para psikologi dengan memecah 3.99 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia pencapaian tertinggi sejak tahun 2018 sekaligus menjadikan ringgit mata wang rantau Asia terbaik buat masa ini. Amalan ringgit meningkat 1.4% berbanding dolar Amerika setakat tahun ini, tertinggi berbanding mata wang negara ASEAN lain. Penganalisis juga percaya nilai ringgit sebagai paling dahsyat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut agensi pengurusan bencana Bali BNPB, hujan lebat pada Selasa dan Rabu telah menghembuskan Bali.